Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil-alamin. Tahu tak, Al-Fatihah merupakan salah satu rukun qauli dalam solat. Kalau kita baca tak betul, maka tak sah solat kita. Jadi, kalau nak belajar baca Al-Fatihah dengan betul, boleh stay kat video ni sampai habis. Dalam ayat ini, ada 3 kesalahan yang membawa kepada perubahan makna. Mari kita sama-sama kenal pasti kesalahan tersebut. Baik, kesalahan yang pertama adalah pada sebutan al. Kita kena sebut dengan betul, iaitu al, bukan ala. Kesalahan yang kedua adalah alhamdu. Sebutan huruf yang betul adalah huruf ha, bukan huruf ha. Untuk perkataan alhamdu, maksudnya adalah segala puji, manakala perkataan alhamdu adalah segala binasa. Dan kesalahan yang terakhir adalah pada perkataan al-alamin. Ramai orang sering baca dengan al-alamin, iaitu membawa maksud sekalian kesakitan. Tetapi bacaan yang betul adalah al-alamin, iaitu huruf ain yang membawa maksud sekalian alam. Jadi bacaan yang betul bagi ayat ini adalah Alhamdulillahirabbil-alamin. Dapat sesuatu? Jangan lupa like, follow, komen dan share.